Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel MF Angler. Okay, aku barai guys. Pukul 4 pagi aku sampai JT. Sekarang dah pukul 7.30. Aku dah nak naik bot. Aku sekarang dengan geng Karin Jaga. Ada trip dengan bot VVIP 3 Abang Jazli Belly sport fishing di Terengganu Setiu. Jadi apa-apa aku update guys. Alright, bye. Belakang apa? Oh, boiling lah ikan. Umpannya letak mana? Tak boleh baik. Ha? Tak boleh. Dia tak nak hidup Tak. Dalam tu, sana tu belakang tu dia. Oh ni. Cik umpan dulu guys. Ada bekas. Lihat mata. Selayar. Tunggulah penuh. Kalau yang kecil tu pahal dia. Ha? Kalau kecil pahal dia. Kecil lepas boleh. Oh, tu dia. Tu dia. Selah. Ui. Kena perut lah. Mana bekas dah hilang. Bekas hilang. Bekas letak tengah-tengah. Kau belah sana. Mantap. Selah tu. Habis turun bawah lagi. Dia dah sapu. Siap standby guys. Dia siap pancing kau. Kau tinggal bawa telur je. Semua dah standby. Apa dia? Senang je. Best lah. Pergi-pergi lah. Macam kau tekan. Yang bawah ni takut je mana-mana tu. Tapi yang atas tak lah. Tunggu. Habis tu. Tunggu lah. Horn sekali, standby. Horn bunyi 2 kali tu baru jatuh. Oh. Horn
Sekali standby. Horn 2 kali jatuh. Kalau nak jalan, Ha? kalau 2 kali. Nak jalan teng. Horn panjang. Ni ambil tak pergi dulu. Ni pangkat kanan. Mak. Bawa pagi depan. Bawa belakang ambil dalam ni. Okey. Mulakan. Ini ya. Set. Oh, aku tak bawa. Apa? Ui, terpengajak aku. Eja drag lagi. Ui, okey. Melatah ha. Tahu makan. Dia makan macam gelama Oh, dia terbaik je. Kenapa tu? Oh, kerapu. Steady Acang. Tahu-tahu makan lah Sedap lah. Tu kayu mana? Itu kalau kau kahwin. Nampak tu dah cabut. Mana ni? Senang dia kalau dia turun naik. Pegang ni. Oh. Lagi satu yang ni kali macam ni. Batu tak tanah. Oh. Boleh turun lagi kan? Dia baru naik dia macam blur sikit. Oh, okey. Right. Boleh. Boleh. Selagi horn tak bunyi. Cari ikan. Dia terus makan ni. Dia turun serap ke. Tak tunggu lama ah. Oh, seronok. Turun lagi. Melengkung hidup juga dia. Tiga tau. Mau pergi 4 lah
Tulus right ni. Oh, turun-turun ada lah. Padu-padu. Padu-padu. Tengah ambil. Dulu dia tengah ambil Ha. Dekat atas border ni. Dengan lucut please. Selamat. Bukan ketarak eh? Enggak. Ha? Boleh tu. Alah. Comel ni. Comel hotel. Buka ikan tu. Bawah tengah. Ui, ke bawah tengah air. Tak ada pun sentuh. Betul game kau main. Makan tu. Itu betul lah. Wow! Oh, betul lah kena. Belum sampai atas lagi. Jangan tunggu. Gulung. Belum sampai atas, jangan happy dulu. Baik. Baik. Dia spring lagi. Lengong. Dia nampak ikan. Dia tekan lagi tu bapak. Tambak Nampak sampai atas dia tekan. Janganlah lucut, tolonglah. Tolonglah, banyak kali lah lucut. Adik-adik butuh keling besar. Tambak. Tu buat aja. Dah. Itu dia. Nasib baik ah. Baik kau butuh keling ah. Dia kena butuh keling tadi lagi dia tahu ah. Dia buat lah bang. Aduh, susah juga game bottom ni. Budak apa? Sempat dah kena. Ada macam makan cengkang lama lah. Lama pun tak ada macam tu lah. Lama kan dah sikit dah. Apa mancing senyap ni belakang tu? Baik pergi library. Dia dapat ikan kami dah belakang. Baik pergi library tak? Senyap lah. Apalah. Ikan kami dah belakang. Wah, aku pun dapat juga. Wah. Apa tu?
besar lah ni minta ikan ni. Pak, siapa yang bermula dia, Pak? Baik apa ikan kau tadi? Besar. Macam ada. Ikan yang oren. Tarik je lah. Butuh lah apa lagi. Walah comel. Ai comel. Abang dah pandai lah main water drift. Dapat tipu ni. Aduh kan. Senyap dia mancing. Bawa Buat-buat borak. Senyap ke. Aku buat kamu. Pergi library. Tidak mandi dah, Mbak. Awak dapat. Jadi wak. Oh. Sedia awak. Awak dapat besar. Lupa awak ah. Wih, ada lah. Sah. Tape dia, kutip dia. Lepas dia sembat yang ni. Aku banyak. Sangkut depan ni. Ulung je wak. Sangkut tajul. Gulung. Tu dua orang tu. Yang ikan tu. Oh, ni dia macam makan tembak. Ikan lah. Oh, ikan tambak. Hai. Yep. Boraklah sikit yang ikan tu. Wah, baru dapat dah. Oh. Jul, jangan jul. Berat ni. Okey. From sini boleh ugut. Berat. Kan? Alah. Jangan dapat putus keling. Kita tengok kena. Baik lah. Ranking lah dapat kalah. Musang tak cakap apa dengan kau. Aku nak bahan apa je. Talang ada ke? Jangan le. Tu nampak ikan apa tu? Nanti kalau datang ikan. Dia macam jenis panjang. Oh, kat Tambia. Baru dah.
Abang dah pandai water drift guys. Getok malah ada ikan ni. Ikan panjang-panjang tadi, Pak. Ada ikannya ni. Sang lah. Ya Allah, mula. Dah abang tengah bila je. Tak ada. Pakcik-pakcik. Aduh, ai. Dia perhatikan aku je. Tambuk. Tambuk. 11 strike. Tengah strike. Bang, ada ikan bang? Ada. Oi, ada tambak. Tambuk. Ada ah. Ada ah. Cuba ada kalau tak ada. Ada kena kutuk. Oh. Ada. Ada baik, ada ikan mana? Ha, bang pakcik-pakcik. Jangan aku dah lengur ah. Tak boleh tahan ah. Krem ah. Krem ah. Timbul ikan timbun dah. Dia baik dia dapat. Kalau tak dia aduh, bye. Oi, tengok hutang dah tarik dah. Apa naik ah? Oi. Itu pekalah ini sekarang. Ini rasa ni. Abang dah ubi. Aduh. Oi, ikan mana? Dia lawan. Janganlah lucut. Strawberry. Oh. Ah, seorang lagi sebelah. 11 strike. Oh. Tauk makan. Apa dapat ikan apa? Bulu keling. Janganlah dia punya lawan lain macam ni. Strawberry ni rasa. Tauk makan ah. Eh, apa lu manja baik? Janganlah. Hari strawberry. Manja baik. Tambak. Ada strawberry ya? Adit. Masyarakat. Tambak. Dalam tambak ada strawberry tau. Kalau tak dia tak boleh rehat ni. Orang marah. Lagi. Abang dah pandai dek bottom drift. Tok makan.
Ada target, ada KPI. Bukan rumah dia. Ada KPI je boleh. Dapat dengan dakwah dapat. Siapa kan? Adik dengan ni. Dapat. Oh, serentak. Dia kena bagi pal-pal tu je. Ha? Ikan tu pal-pal je. Sama-sama lain. Abang dah pandai main. Abang dah pandai main botol dia lah. Tahu makan, tahu makan. Ha? Tengok pada aku hari. Lepas. Tahan. Tahan. Biar makan. Tahan. Dah pandai. Tahu makan, tahu makan. Tahu makan, tahu makan. Makan taruh makan. Ini nama saya dah. Ikan, ikan. Dia kena makan. Takut ya. Dah lawan tu. Dekat. Insya-Allah. Ini baru depan pula. Ha. Tang. Tok makan, tok makan. Tahu makan, tahu makan. Sangkut dia dulu-dulu ni. Ha? Ya ke? Belum. Sabotah sang kau sang. Patutlah cakap kau. Tambah. Kaliko. Kaliko. Wow, besar. Wow. Tak ada, aduh. Apa yang tadi? Dia ketik-ketik ke? Cari umpan balik guys untuk esok. Jom lah. Ikan tu lepas masuk. Okay, umpan untuk esok pula. Sesi hari ni dah habis untuk bottom drift. Kita cari umpan pula untuk esok sebelum ke Pulau Redang bermalam di sana.
makan, ni buat masak. Okay guys, ini tempat kita orang bermalam, Kiararo Homestay dekat Pulau Redang. Ini siap package lah. Ambil package 2 hari dengan Abang Jazli, akan dapat tidur di perhentian lah. Package dah siap lah. Kita dah tak payah nak cari homestay lagi lah untuk bermalam untuk malam kedua ni. Okay, ni kita pergi makan dengan ikan yang kita orang tangkap tadi. Ikan strawberry, ikan apa lagi, dan 5 ekor lah kita masak untuk makan malam ni. Alright, stay tune. Dah makan. Wow, tidur dengan demo guys. Wow. Macam ni lah, macam ni kan. Dan jom makan dah siap, makan dah siap. Makan dah siap weh. Ambil gambar lah, bagi orang majlis sikit makan. Kau bayangkan, kau betul. Alam betul, apa yang kecil dia. Men, makan men. Makan dulu, kita makan dulu. Ya. Tu tekong. Ha? Ya, okey. Oh boleh? Makan dulu guys. Ni ikan apa ni guys? Strawberry guys. Ambil gambar dulu. Mana ni?